Mulakan dengan membaca Al-Quran pada muka surat yang ke-90. Muka surat yang ke-90. Ayat yang ke-75 dari surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. Bila kawan dikasih sekalian, alhamdulillah kita sambung lagi pelajaran kita masih lagi dalam bab iddah. Insya-Allah malam ni dapat kita tamatkan bahagian iddah ya. Rumah tangga, fiqh rumah tangga. Kita sambung lagi dah bahagian iddah kita habis dah. Kita pergi pula pada bab yang berkaitan dengan cerai juga, iaitu lepas cerai ni nak buat lagu mana? Apa yang berlaku, hukum-hukum dan perkara-perkara yang mesti lepas daripada perceraian. Kalau kita terbuat hal ni, maknanya kita akan menanggung dosa di atas kelalaian kita itu. Baiklah kawan sekalian, biasanya fenomena orang Melayu ni, bila dia cerai, dia tak cara. Dan lafaz talak, dia cerai cukup siap, maka artinya mau balik, nyata mau balik. Dia tak reti lah, dia tak cara dalam iddah ke, bila-bila ke. Dia buat tak cara makan minum, dia tak cara tempat tinggal, dia tak cara, semua sekali dia tak cara. Termasuk anak-anak yang duduk dengan bekas isteri ini pun dia tidak cara. Ini biasa fenomena yang berlaku dalam masyarakat Melayu kita. Adakah lagu tu Islam mengajar pada kita semua? Marilah sama-sama kita melihatnya. Baik. Yang pertama ialah iddah talak. Iddah talak. Bila perempuan tu yang diceraikan itu, dia kena beriddah daripada suami dia tu dengan beberapa cara. Sekiranya orang cerai ada dua tuan-tuan. Pertama, dia cerai boleh rujuk. Yang kedua, dia cerai tak boleh rujuk. Cerai boleh rujuk, dia panggil talaq raj'i. Raj'i maknanya rujuk. Satu lagi, cerai yang tak boleh dirujuk, dia panggil talaq ba'in. Ba'in ni maknanya tak boleh nak rujuk lah. Ba'in ada dua jenis. Yang dipekah sekiranya. Kalau cerai talak tiga, dipanggil ba'in kubra. Dia dua ni kekal, tak dirujuk sampai bila-bila, kecuali setelah melalui proses-proses seperti si perempuan telah berkahwin dengan laki-laki lain dan telah menikmati persetubuhan, barulah dia boleh kembali semula kepada suami dia yang menceraikan dia talak tiga tadi. Ada satu lagi dia panggil ba'in juga, tapi ba'in sughra. Contohnya ialah dalam bab masalah orang tebuh talak. Dengar istilah tebuh talak orang Melayu? Tebuh talak. Kalau bini nak cerai tu lelaki tak saya cerai,
maka tok lelaki kata nak cerai juga boleh, kena bayar pada kawan sebanyak RM1,000. Maka bila isteri bayar RM1,000, jatuhlah talak dia tadi. Maka perbuatan lagu tu panggil tubuh talak. Orang yang talak lagu ni, ba'in sughra ni, tubuh talak ni tuan-tuan, dia tidak boleh rujuk balik kepada isteri dia. Nak kata saya rujuk awak kepada perkahwinan hak asal, dia tak boleh nak rujuk. Pasal tak boleh nak rujuk sebab dia ni sudah cerai dengan tubuh talak. Kalau dia nak balik dua tu lagu mana? Dia kena akad nikah baru. Dia akad nikah semula, mengadap boleh dekat tua, kena akad nikah semula. Tu dia panggil ba'in sughra. Baik. Jadi hukum iddah pun ada hukumnya. Sekiranya seorang perempuan diceraikan itu, dia kata talaq raj'i, yakni cerai talak satu boleh raja', cerai talak dua boleh raja', orang panggil talaq raj'i. Maka dia kata terlaksana padanya hukum-hukum yang berikut. Lagu mana? Pertama, wujubul maskani laha 'ala zawji, wajib nafkah tempat tinggal disediakan oleh suami. Seorang tu lelaki dicerai bini, cerai talak berapa? Talak satu. Maka nafkah tempat tinggal tu hendaklah disediakan oleh si suami. Kata ada rumah sewa, dia duduk rumah sewa, maka rumah sewa selama iddah isterinya dalam iddah hendaklah disewa oleh si suami. Dan perempuan itu semolek-moleknya bereddah dia di tempat di mana perceraian itu berlaku. Misalnya dia sewa rumah alik naik, lepas tu tok lelaki cerai, dia talak satu, dia bereddah di rumah itu sehingga tamat iddah itu, dan kos sewa rumah, kos makan, kos minum hendaklah ditanggung oleh suami. Ditanggung oleh suami. Bukan setakat tempat tinggal saja, wujubun nafaqati, wajib nafkah seperti bantuan, seperti pakaian. Hak ni mestilah si suami kena menafkahkan isteri. Kalau dia cerai isterinya talak satu ataupun talak dua, sama ada isterinya mengandung ataupun tidak mengandung. Kalau dia cerai bini dia mengandung, iddah dia panjanglah. Dia cerai baru bini dia 2 minggu mengandung, maka si suami kena tanggung nafkah tempat tinggal tu, saraan dia tu sehingga isteri melahirkan anak. Apa boleh? 9 bulan wajib si suami kena tanggung, sama ada dia mengandung ataupun tidak mengandung. Pasal apa dia kena tanggung? Sebab dia kata baqa'u sultan az-zawji 'alaiha, kekalnya kuasa suami ke atas isteri itu. Isteri nak nikah dengan orang lain boleh ke tak masa tu? Tak boleh, sebab dia masih dalam iddah. Suami nak rajak boleh tak pada masa tu? Boleh rajak sebab dia masih dalam iddah. Maka tuan-tuan, pada masa tu si suami wajib dia ni menyara tempat tinggalnya, menyara sara hidup isterinya itu sehingga tamatlah iddah tadi. Dan dia boleh merujuk isterinya selama mana isteri itu masih berada dalam iddah. Kalau bini dia masih duduk dalam iddah tu, dia boleh rujuk. Katalah dia nak rujuk pada isteri dia, dia tengok molek, dia kata ai teruk weh duk sorang, anak dia kata beti baba mama teruk. Akhir sekali dia nak rujuk isteri dia, maka dia pun rujuklah isteri dia. Dia kata gimana? Saya rujuklah awak kepada perkahwinan kita yang asal. Maka jadilah isteri itu akan isteri dia, walaupun tanpa kerelaan isteri. Isteri tak sah, tapi suami merujuk dia, maka sabit rujuk dia. Cuma
dari segi enakmen kerajaan, hukumnya adalah salah. Seorang suami melakukan kesalahan apabila dia merujuk isterinya tanpa kerelaan. Tanpa kerelaan. Tapi rujuk dia sah ke tak? Sah. Menjadi isteri kepada dia. Isteri tak puas hati, bawa kes pergi mahkamah. Maka sabitlah aduan dia, cerailah pula. Maka jadilah cerai itu kali yang kedua. Kalau tak alik sial lagi teruk, ni bagi orang ni alik sial. Ingat tu bila? Tak. Ada bini alik sial, tak ada soalan. Takut ada. Tak. Ni orang Malaysia selagi orang tu alik sial. Baik. Dalam tak alik sial, ni lagi bahaya. Ada macam kalau ni alik sial, dia baca talim ni. Dia kata, manakala saya rujuk isteri saya tanpa kerelaannya, maka jatuhlah satu talak lagi. Dia cerai talak satu. Kemudian dia rujuk isteri tanpa kerelaan isteri. Isteri tak sah tapi dia rujuk. Setiap kali dia rujuk itu, maka jatuhlah talak satu lagi. Berapa jadi? Dua. Kerana Nabi ingat malik. Dia lafaz ta'liq yang baca ni, dia bisa sekali dia baca ni tak jatuh bah bila, sehingga berlakulah benda tu, maka barulah jatuh talak, barulah jatuh di benda talak tadi. Baik. Jadi wajib bagi suami menyara, sebab kuasa tu masih kekal pada suami dan isteri itu tertahan di bawah hak-hak suami. Dan suami boleh rujuk dia pada bila-bila masa. Dua. Yang ketiga, haknya wajib bagi isteri dalam masa iddah ni mulazamatu maskaniha, duduk dalam rumah tempat tinggal dia. Fala tufariquhu, dia tak boleh meninggalkan rumah itu illa li daruratin, kecuali kerana ada keperluan-keperluan sahaja. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna. Baik. Katalah dia ni cerah hak bagung ada, maka sepanjang tempoh tu suami kena sara, makan minum dia kena sara, tempat tinggal kena sara, api air pun dia kena sara. Enggak orang Melayu tak buat belakang lagu ni. Buat dah orang Melayu lagu ni. Dan dia cerah kan? Dia cerah, aku nak cerah, aku sara sendiri tu orang Melayu kita, betul tak? Masalahnya dia akan berdosa. Si suami akan berdosa kerana tidak menafkahkan isteri yang diceraikannya itu sepanjang dalam masa iddah. Dosa apa? Dia mau ada cerai dengan bini-bininya macam begitu. Dia mau minta maaf dengan dia lah. Dia mau tak beri nafkah dia. Ingat balik. Orang tua mereka bini ramah. Baik. Dalam masa iddah ni pula, si isteri ni tadi, dia tak boleh mengorak dengan mana-mana jantan lain. Sebab apa? Sebab dia ni masih lagi dalam genggaman suami yang pertama. Adalah nak ngorak-ngorak tadi lah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Baik. Jadi kena ingat mana, sepanjang iddah tadi si suami kena tanggung akan si isterinya. Timbul lagi soalan, bolehkah tak lelaki duduk dengan bini dalam masa iddah? Dia cerai tapi tak sepisah. Ada, dia cerai nak duduk rumah tu dah, bolehkah tak? Di sini berlaku pandangan, berbeza pandangan di antara mazhab-mazhab apa ni utama. Maka tuan-tuan semua, dalam mazhab Syafi'i kita, dia kata kalau boleh tak sah duduk. Duduk boleh, cuma kena hati-hati, kena ada pihak ketiga, kena ada orang lain. Kena ada orang lain.
Kalau katakanlah bila-bila dia cerah, dia pun duduk bilik suku. Tiba-tiba dia ngakak di bilik bini dia. Dia ngakak bilik bini dia, maka dia pun setubuh dengan bini dia. Dalam mazhab Syafi'i, dia tidak dikira rujuk. Sebab mazhab kita ni dia nak suruh tok laki tu ayat. Lagu mana? Abang rujuk awak sebagai isteri semula. Abang dia boleh singgung. Baru dia boleh singgung. Dalam mazhab lain, ada kata bila dia bersetubuh, dia bersama, maka dikira rujuk. Di mazhab Syafi'i kita, dia nak bil qaul, dia kena ucap. Ucap lagi mana? Abang rujuk semula. Abang dia boleh bersama. Tapi orang Malik tak duduk sekali lah. Tak duduk sekali. Tak ada ulama berkata sunat duduk sekali suami isteri yang bercerai. Tak ada ulama kata gitu. So semua kebanyakan ulama dia suruh beringat balik duduk sekali, tapi ada patah-patah lagi yang tertentu. Sehingga ada ulama kata kalau rumah 2 tingkat, bini duduk bawah, tok laki duduk alih atas, itu pun tidak boleh, kecuali tangga rumah kedua supaya gudang. Gudang boleh. Gudang 2 tingkat kan. Tangga duduk mana tangga? Tangga duduk celah. Boleh mari kau ni ke tak? Tak boleh mari. Tangga kedua. Kau ni tak apa. Dia nak cerah. Kat buat cara nak cerah lah. Oh, saya lagi nak tinggal. Sekiranya perempuan diceraikan itu cerah talak 3. Sama ada dia mengandung ataupun tidak mengandung. Kalau mengandung, dia kena pera bini tadi sampailah kepada dia ni bersalin. Kalau mengandung, pera lah sampai beranak. Ulamanya kena pera pasal dia dah. Kau pera anak mung, bakar mung oleh perut dia, kan dia terus pera. Benih awak bersarang di perutnya, maka anak dalam perut tu adalah anak awak. Maka hendaklah awak yang menjaga dan memeliharanya. Makan minum dia kena bagi, pakaian dia kena bagi. Sekiranya dia tu mengandung. Dan si isteri ni pula hendaklah duduk di rumah itu. Jangan dia keluar kecuali apabila dia ni ada keperluan. Ada keperluan, silalah. Tak ada keperluan, tuan-tuan semua, tak payahlah dia keluar. Adapun jika dia cerai talak 3 tetapi tidak mengandung, tidak mengandung. Cerai talak 3 cuma tidak mengandung. Ada kau cerai talak 3 sekali pun? Ada. Lama tu hok pasal backing pomoh, kecik macam mata tu kat berok dia tak. Pas dia tak baru dia khabar. Oh dia. Batulah cerai ni kalau orang nak cerai pun dia cerai setakat sosa. Nabi ajar cerai ni sosa. Lepas satu. Lepas satu. Dia tak boleh nak beri talak 3 sekali tu. Backing lagu mana pun sabar. Sebab nyesal tak akan mari. Dia jangan demo orang setengah-setengah dia backing telajak ni kan. Dia cerai bini sekali dengan tok tua. Dengan tok tua dia cerai. Ingat demo orang datang hak backing main-main. Ada dia cerai. Dia kata aku cerai mu ngapok mu sekali. Ternyata lah tok tua tu tok tua bukan bini dia. Dia cerai ni bini dia. Tok tua tu bukan bini dia. Tok tua tu muknya bini dia. Walaupun dia cerai dengan hak tina bini tadi, air semaya dengan tok tua tak batal. Sebab tok tua ni dia menjadi haram semata-mata dengan akad nikah. Apakala si suami berkata, aku terimalah akad nikahnya dengan mas kahwin sebanyak yang tersebut, walaupun dia belum lagi bersetubuh tidur bersama, tapi tok tua dan bapa mertua sudah menjadi haram dengan menantu tadi. Malah nikah tengok tok tua hak pujian ni jangok pada bini dia. Tengok air lawam muk pada anu. Maka dia pun apa akad nikah? Dia cerai bini dia. Nak nikah dengan tok tua. Tak boleh.
Pasal tok tua ni dia sabit hanya semata-mata akad, mujarradul aqli. Jadi akad saja sudah dikira ibu mertua. Kalau nak ke tok tua, jangan terima nikah. Terima akad nikah, aku nikahkan nikah, saya berwakil walikan bapanya pada saya dengan mas kahwin sebanyak RM500 tunai. Dan bapasnya, bapa tak jawab. Berasa tak sihat nak ke tok tua. Boleh lah. Jangan demo. Orang jenis tok tua lawa pada anak ni jangan. Orang alim ni. Alim ni. Berkali tergila alim ni. Saya nikah dengan anak dia. Dia ni backing. Waktu ni backing. Tok lelaki dia, muka pok teruk dia, muka takut kau bini orang lawa. Bini dia, anak dia tu nikah dengan saya. Bila gitu bini lagi klik dong, balah dengan saya klik dong. Jadi dia kata tak ada orang dia kapkan dia baru tu dia kawan dia. Kita pergi dia kata ustaz tu tua kita backing. Kata backing dia hamba klik aku balik dia mau suruh mari. Kita pergi di rumah dia. Assalamualaikum. Senyap, saya jawab. Kata backing seperti ni. Dia ada tak jawab tu situ. Lama-lama naik kata. Kata sudah hari ni. Tak apalah hak tu. Cuma kisahnya, dia kata ambo duduk sini ustaz, dia kata kalau ambo demek tak ada kau bini ambo riba pada ambo. Dia kata tua dulu. Tua riba pada dia. Pak ambo tengok tua dengan bini dia tu comel tua. Kata tua mun nak komong ni. Dia kata boleh jadi dia sama riba pada aku. Sudah. Tadi nikah lah tua pun kata nak buat mana. Main demo. Dunia ni macam-macam boleh jadi. Jadi kalau tok tua dia tak boleh lah. Maka dia sabit dengan tok tua tu. Baik. Jadinya sekarang ni dua-dua, bila dia sudah bercerai, maka ada anak tadi hak tak ngadu ni, dia sudah bercerai dua tu, maka dia kena apa dia ni perak lah. Perak seperti mana biasa. Siapalah Abi Talak tadi. Tapi dia ni, kalau dia cerai talak 3, rumah lah dia boleh, dia peraknya. Dan duduk sekali tak ada lah, muka talak 3 tu. Tak ada duduk sekali, muka talak 3, siap dah. Lagu mana kalau sekiranya dia cerai mati. Tadi cerai talak 3 tu, ni pula kalau cerai mati. Orang Tino cerai mati ni, edah dia berapa lama? Berapa hari? Talak mati. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ni, si isteri apa kena buat kalau cerai mati? Cerai mati ni buat warna untuk lelaki mati dah. Maka pertama, si isteri dia kena berpantang selama tempoh 4 bulan 10 hari, di mana dia ditegah daripada menzahirkan perhiasan. Maknanya tak boleh nak jangok dia tempoh 4 bulan 10 hari. Nak jangok tak boleh. Dia nak pakai pakaian dia orang panggil, warna dia apa dianya berseri-seri, dia nak bercelak kening, dia nak berinai, dia nak comel-comel semua sekali ni. Dia kata dia tak boleh dalam masa dia berpantang 4 bulan 10 hari. Fa in fa'alat, kalau isteri itu buat juga, fahiya athimatun, maka dia akan berdosa. Tak boleh nak buat. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 layalin illa ala zawjin 4 ashhur wa 10. Tidak boleh bagi mana-mana perempuan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat bahawa dia berpantang atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suami dia boleh berpantang selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari dia kena berpantang pada masa edah tadi tersebut. Ingat malam dah orang tena 4 bulan 10 hari. Dalam masa 4 bulan 10 hari ni
dia tak boleh nak janguk, nak keluar, nak mengorak, nak gapo, tak boleh. Walaupun lah ni ada grup WhatsApp. Lah ni grup Isyak ni masalah. Grup WhatsApp. Hari pertama kematian si suami, saya dalam kelas pakak ucap takziah belaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakak ucap belaka. Bila sudah lebih 3 hari, isteri sudah mula reda, maka gewel lama hok sekelah mula datang lagi. Ni bahaya. Dia PM, mesej tepi. Tepi dia tahu mana. Demo caranya lagu mana, habis-habis edah ni lagu mana, duk kawal lah kita dua ni kan gewel mula sekolah. Jawab ke isteri, dia kata insya-Allah tiada halangan. Tak boleh ngorak pada masa tu. Dia kena jawab mana? Dia kena jawabnya pertama tak jawab lagi bagus. Yang kedua nak jawab dia kena habis 4 bulan 10 hari. Pasal dia berpatang pada masa tu. Tak boleh. Orang tua ngorak ni gila ya demo. Demo tak percaya dengan cerita orang tua ngorak. Ni pengalaman kawan jumpa. Hak tino umur 52. Hak tino. Sama-sama 52. Yakni dua-dua ni masih bekerja. Jadi hak jatuh tu lelaki dia ni. Kita juga. Satu hari anak-anak dia mari jumpa saya. Ni cerita lebih kurang dalam 5 tahun yang lepas dah. Bila dia mari jumpa kita ni, kata apa dia adik-adik mari 3-4 orang. Ustaz tu mak kita ni mengorak dengan gawe dia. Kata ayah ada, ayah kerja. Dia mengorak dengan gawe dia. Apa tahu mana mak mengorak? Ada buat video call Ustaz. Video call ni kan dia kena speaker dia lah. Bagaimana? Gua video call mana boleh speaker kau. Duk gitu kan dengar dah kecek anak duk ngentam dah kata habis. Dia ngorak siapa berat tak berat ke? Dia kata ke hot dinner ni, tak kira kita ngorak saja kita dua kan. Mungkin kita kira lama sekolah dulu. Tak boleh kau nak tengok ali atas dia kata Bukit Safa Marwah. Ini umur 52 ni. Nak ayah ibunya gila lah. Dia kata mak saya ni Ustaz, selok baju tuju. Anak tengok. Siapa tahap pegawai dia tu minta tengok masa lagi. Pun mak dia tuju. Kata mak ni berat dan dia kata mana nombor telefon ayah awak? Dia kata kamu ayah kita ni dia sayang dengan Ustaz. Kata jeng aku lagi. Masa tu lebih kurang dalam pukul 2 petang, 2:30. Saya kata telefon ke ayah minta. Telefon ayah minta tengok gambar ayah dia. Aku kenal semua ayah dia. Kita panggil ayah. Kata demo hari ni kawan nak demo mari di Jabat Kawan ni. Sebelum pukul 5 kawan tunggu demo duduk sini. Unggahlah mari. Pukul 4:30 dia mari. Kata muncul kami ni. Bapa, kata bini mu kelas berat dah. Ngorak pelik ada orang lain. Ceraguan, comel, potok seh tu bini. Bila aku comel kata duk main ngorak. Kamera kau orang tak leh kata. Kalau aku cerah tak leh dah comel setara tu dia kata. Tu lagi kata. Kalau aku cerah dia tak leh dah bini comel setara tu. Kata nak pergi comel mu klik dia kata. Aku royak kamu tolong nyapa dia kata. Ni dia tu orang tua mengorak. Batu sini bila mati tak boleh kita nak 4 bulan 10 hari tak boleh nak kosek apa. Tak payah kosek lah. Masa tu boleh kadang pantang. Tak boleh dia nak mengorak kosek-kosek. Tak boleh nak jangok tak boleh. Duduk di rumah tidak boleh keluar kecuali jika ada keperluan sahaja. Kalau kerja, dia pergi kerja, lepas kerja dia klik. Kalau kursus dalam masa 4 bulan 10 hari buah minit sila pergi kursus. Dia wayak pada bos dia, bos tak lagi kursus, hama masih lagi dalam pantang, dan bos dia kehormati pasal itu tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dia kena beredar. Lagu mana hukum beredar ni? Insya-Allah minggu depan akan datang. Panjang lagi hukum edah ni. Satu kuliah kita boleh buat lagi. Sebab tu semua hukum edah ni hukum yang wajib dipatuhi oleh si isteri. Kita sudah masuk Isya. Kalau sabar ni pukul 9 berhenti, dia tu akan marah saya. Sebelum kena marah kita berhenti.
InsyaAllah sekarang tu akan datang sambungnya hukum perempuan berpantang dan kena kematian suami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik Syekh